Tengah jalan nak pergi. Wait, mic. Mic. Aduh, lupa pula ada mic. Kau potong tu sudah. Dia nampak smart je. Dia macam, oh my god, that's smart. Smart tengah jalan nak pergi dekat Amin Street. Hello guys, we're about testing our mic, okay? She bought this mic from I don't know where and I don't know what the exact price. But she told me to look at that, so pretty. What's ni? Okay, sini ya. Sebab if you put it high, y'all can't see the what you call that, the view. Yes, the view. Right now, we are looking for some things to eat because we are hungry as freak. Okay, she will do the vlog and I will do the voiceover at the back, so she can listen to it. Ini untuk vlog. Untuk vlog ni aku just buat untuk kita bercakap. Biasa aku buat vlog kan aku tunjuk orang. So this time I'm gonna show my face. Yes, you need to show your face. Show yourself. Yeah, okay. Sekarang kita nak pergi photo booth. Tapi siapa punya phone? Aku nak buka dia punya tempat. I think I remember the place. I try to go. Remember? Saya selalu memalukan semua orang Malu, yang ada apa ni? ada fan. Let me die. Ya. All unknown punya. Ish, kereta ni sesat sini juga lah nak main. Lalu je lah. Lalu saya kira ada bodoh lah. Sorry. I We don't like love walking. yeah, we love to walk because at UUM we walk 24/7. Boleh tak jangan mention? Yes. Malu lah. Jangan mention you. Okay, no. Kita nampak cara bekerja. Oh, yeah. Kau boleh cucuk je ke? Yang aku beli cincin tu kan yang depot. Oh ya kan? And I don't know where the where the ring. I forget already. You know what? It's missing somewhere. Look at Kita me. sekarang dekat Aman Street guys. Aku tak nak ambil gambar masa ambil video sana. Nanti lah. Aku tak tahu ni. I will think about it later. Ice cream. Because I don't know whether aku nak edit sendiri ataupun aku nak ada template. Ambil this ini template yang available on the website. Sekarang kita orang dah nak masuk ke Hana Film yang photo booth tu. Yang new punya. Bang bang bang. Jom kita tengok ada apa. Lama pun dah nanti. This is the first room guys. This is the first room. Dia macam dalam lift. Yes. Boleh tekan. Okay, next. Dia tak ada orang. So kita pergi sini guys. Next kita ada kita dah ada kereta guys. Ada kereta. Oh my god. Dia macam nampak kereta. Dia punya kamera dekat sini. Gitu guys. Kita. Kau nak ke tak tu? Tak tahu kalau nak ke tak. Ada gasoline. Sekarang kan minyak mahal. Kau ambil datang sini. Nah, kenapa? Bintang-bintang dan pepohonan. Sekarang ni kita orang dekat photo booth untuk ambil gambar. Sebenarnya kita orang dah ambil kat bawah. Tak tahu pula dekat atas ni pun ada juga. Ambil. Cantik gila. I like it.
No, we're here. Yeah. Right now, we're at Hana Film. As usual, when we go out, we're doing photo. Betul. It's a must. Yeah. Mandatory. Yes. So yeah, we already got mine. The car section. So wait our post on Instagram. Yes. Kami yang kecil besar sombongnya sampai di masa ini. Hello guys, we're done with that photo. Let's go back. Let's go back home. Tentang arti dunia Now kita orang dah keluar. Kita orang nak pergi makan. sunyi, bantu aku We need to give our rest. Ya. lalu Dalam country. Sekarang kita orang nak pergi dekat apa? I'm just really like Sekarang dekat Armenian Street. Kita on the way nak pergi makan. Makan. Kat sini tempat yang famous tu guys. Sumpah aku macam vlogger. Maaf cakap, macam vlogger. it's like born to be a successful blogger. Yeah. Almost back to the camera. Orang masih lalu hidung kau. Where are we going? Right now we are heading to famous chendol area Penang. Ni adalah kedai-kedai belakangan yang korang boleh tengok. Tapi we're not here for the craft. We're here to take a videos and also a picture. Yeah. Korang nak lalu dekat tempat yang ada payung. You guys can see a lot of umbrellas. So, maybe dah tutup lah. Banyak kedai tutup. This is the ice cream. Yeah, so this is the umbrella. bantu aku berjalan Cantik. You go sampai hujung, you can see a lot of places. berjanji menjadi yang baik. Duduk. Salah payung ni kita koyak rabak tadi. Guys, penat ni guys. Penat gila guys. Aku tak tahu vlogging sepenat ni. Cancel lah plan nak masuk AI tu. Cancel. Minta maaf cakap aku tak mampu lah. Dia sangatlah cepat berubah fikiran. Ya, tapi Aiman tetap dengan aku lah. Kata pemanis bikin saya suka. Kata pemanis bikin saya cinta. Saya suka curi-curi pandang bikin saya. Aiman. Aiman tetap dengan aku tau. Imagine nanti. Boleh lah. Kau tengok weh dia punya tu. Umbrella dia. So Sangat so ugly. This umbrella went through disaster. went through a lot. Yeah. Tapi hari ni tak ramai. Dia bagian ni selalu ramai. Oh. Agak, Mungkin esok akan ramai. I don't know. ya. Sebab hari Jumaat tak semua negeri cuti. Yeah. So hot. Yes. Like me. Wow. Go ahead, I'm just kidding. Oh, yeah. Alright. Fine. Jangan lalu jalan tikus guys. Wow. Tak tahu nak pergi mana. Tapi kat depan tu macam cantik. Let's see. Let's try. Yeah. I told you guys. It's so cute. LA. Okay, this. Masuk group. Group lah. Mak Ayah dah sini dah. Alhamdulillah. Cantik kan? Okay, cuba dia ambil gambar dulu. Maaf cakap lapar dan dahaga. Sekarang ni kita orang kelaparan dan dahaga. Yes. Tak tahu nak pergi mana sebenarnya. Kita... Jangan sampai kita pergi tarik tau. Itu Celia. Kita punya Airbnb tu kan? Airbnb right? No. Bukan. MV kita belah sana. Jom kita jalan. Kita pergi dekat Masjid Kapitan untuk tunggu bas. We're going to ride a bus
to go Thank to God tadi our kita jumpa place. toilet. Sebab kita orang like deadly nak kencing, tak tahan gila nak kencing. I swear to God. Guys, dekat depan aku ada cermin. Woman ni. Hai guys, mari kita. Sini macam banyak orang Indian. Sebab it's like a little Indian. Semak ke? Gitu guys. Itu Aku sama, pasal nak beli juga. sebab duit lah. Harga emas turun ke dia naik? Sorry, wallahu alam. Aku tak tahu dia orang cakap harga emas turun lah, naik lah. So macam mana kita nak tahu benda tu sebenarnya? Dia macam turun naik. Turun Wow, naik. isteri Allah tak dengar lagu tu. Kita orang je yang macam jauh sikit daripada orang. Tak nak siapa. Kita mau bahas sini je. See you dekat cafe. Bye. Iya. Kita orang dekat mana guys? Yes. Pahalaku pada pandangi adu tanggo. Dia datang dah. Aku nak minum pun tak tahu. Yang ni percomel. Tengah gigit 副的 jari. 你还记得当个 Stevie？ Oh lo comelnya dia tu. Siapa pula lama ni syekh kata ni? Isi jangan kacau. Aku tengah jilat ni. Haha, au. 危险了，做门，aku kan kucing mahal. Besarnya. Guys, aku tak nampak yang hitam tadi. Janganlah rakam. The cafe is good lah guys. I like it. Yang ni yang sombong tadi tu. Ispompa ni lagi. Wih. Wah. Macam tengok buat show. Alamak, aduh dah rakam. Malulah. Sedih no. Sekarang kita ada dekat kafe kucing. Macam putih, orang ada pekak. Pekak? Kenapa dia pekak? Dia memang genetik dia orang. Oh. Orang pekak. Kadang-kadang tuan kalau yang berkucing putih dia akan bagi bau bertangan. Ada kucing sedar. It's okay. Kita boleh sini. Takutnya. Awak jangan macam tu. Kita takut lah kalau macam tu. Wah. Dia paling tinggi guys. Tengok dia paling tinggi guys. Kau lagi. Oh, so cute. Jangan dekat-dekat please. Tak selesa. Jauh sikit. Alah, cian dia. Water dah kena tangkap. Ih, cantiknya mata dia. Wah. Weh, comelnya mata dia, weh. Kamu pun mata aku, bukan mata kau. Baby, what's your name, baby? Ibu, tidak kau nak tahu nama aku. Bukan aku ingat, berhenti. Kenapa ada seorang-seorang? Apa ni ikut-ikut? Aku ni allergic dengan manusia. Silakan. Pergi jauh-jauh. Dia suka menyendiri. Adakah dia depressed? Hai. Banyak ke konten kat sini? Boleh. Tak tahu. Konten ni. Sangat. Sangat anu. Wow. Buat the weight combination. Spicy ni sedap. Moon. Moon. Ya Allah, Moon ni kan? Sorry lah, kita content creator. Content creator yang macam tu. Okay, dah jom. Kita silakan. Jom gini. Silakan, weh. Oh. Weh, alah. Apa? Awak dia sit off. Alah. Comel. Ya, I know.
Aku tengok macam something. Menekan ni dulu menekan. Kau boleh relax. Kau boleh relax. Pasal kita tak ya. Okay. Sekarang kita ada kat cafe kucing. Tapi kucing semua banyak yang tengah tidur. There, ada seekor. Mana hilang dah? Seekor lagi. Tak tahu lah hilang ke mana. Banyak lagi kat sana. Kat sana. Nanti kita tengok ya. So disebabkan video ni tak ada voice, tak ada suara, aku terpaksa lah buat voice over. Mengeluarkan story maaf aku ni untuk korang. Semata-mata. Overall aku memang suka gila cafe ni. Bukan sebab kucing je, tapi sebab makanan dia pun sedap. Even tu tawar sikit, tapi aku suka. Kau faham tak? Betul ni nice, tapi aku suka benda tu. Gitu. Sebenarnya kucing ni sangat excited je kena interview dengan aku. Sebab dia rasa macam, oh my god, aku famous hari ni. Ada vlogger datang interview aku. Oh my god, gitu. So, diorang sebenarnya sangat excited dapat melihat muka aku depan mata diorang. So, biasanya diorang tengok muka aku dalam TV je. Kucing-kucing kat sini pun diorang okey je. Diorang sombong. Tapi aku rasa macam normal je lah sebab diorang tak bahasa kot. Tengok orang secantik aku. Just kidding. Aku rasa maybe sebab diorang kucing mahal. So, diorang macam jual mahal tau. Bila ada macam customer nak pergi kat diorang, nak pergi pegang ke apa. Macam tu. Tapi kita orang kat sini tak boleh angkat kucing tau. Sebab tu dia punya rules. Tapi kalau boleh angkat pun bukannya aku berani. Aku ni takut kucing. Bolehlah aku punya stiker Lucky guys. Nice. Nampaklah berhidung aku. Oh, cepatlah sampai Grab. Panas. Kita nak fokus ke customer sekejap. Sesak hari ni. Aduh. Menunggu Grab. Ramainya. Sekejap. Airin kata Grab tu nak dekat sampai. Masalahnya mana? Mana weh? Kita orang dah entah dekat mana ni. Jauh dari UM. Hai. Budak-budak ni pandai. Malunya lah. Tapi macam mana kan kita memang content creator. Ya. Kita nak jadi YouTuber. Salah kat AI. So guys, jangan lupa support. Subscribe, like and comment. Oh, subscribe, like and share. Yeah. Mana betul? Alah-alah. Tengok. You guys see it? You guys see it? Get it? Sampai. Lama kan tu? Sedap badan. Sekarang kita orang nak menuju ke bas, tapi tak tahu lah macam mana. Penat weh. Hangat tau. Super tired. Yes, tiring. Can you guys see Airin? Dia tengah tengok. Yeah, that one. That one. Wih, takut. Kita orang tengah chill-chill kat sini, tiba-tiba ada penampakan guys. Oh, dia sanggup datang pinang untuk saya. Ciao, tak care. Boleh orang gila. Daripada kau, dia tanya kenapa yang termahal daripada yang lain. What? Dasar fitnah dia, kau yang tanya. Aku cakap je weh, sebelah kau macam banyak lah. Kau yang tiba-tiba tanya kenapa yang termahal yang ni mahal. Aku pun terwanda juga. Itu besar aku ya. Sekarang kita orang nak pergi dekat pada kota. Rupanya vlog ni masih ada yang berlangsung. Sebenarnya tak ada mood lah sebab penat. Penat pun tu.
Korang tengoklah, dia tengah construction. Cantik tau tempatnya. Lo siapa? Kamu nanya. Apa nak? Kamu betul. Cantik lah pula kat sini. Ingin memerhati kamu saja, berdegap-degup jantung lari, sampai menggigit setiap jari jemari. Aduh terasa sakit perut ini, kenapa kamu harus ada di sini? Oh, tingginya. Nampak boleh nampak kan? Kita orang nak pergi dekat pantai. Dekat belah-belah pantai Padang Kota punya. Wih, macam kena air je kat sini. Wih. Salah ni. Oh, jom. Wih, kat sini ada air. Wih. Air apa tak tahu. Wih. Rosak makeup aku ni weh. Sebenarnya malu lah guys. Sebab depan tu diorang duduk ni. Nice ya. Kita orang nak pergi tunjuk korang pantai. Let's go. Let's go. Tak tahulah macam mana keadaan dia video ni nanti. But I hope. Weh, macam mana ni weh? Weh, macam mana ni weh? Weh, sekat kaki aku weh. Tengok ada kecil mana weh. I will show you guys the view kat depan mata I. 1, 2, 3. Pantai guys. Ni kalau tertutup lagi aku tak tahulah. Aku rasa sampai sini cukup vlog kita dekat Penang kali ni. Sebab semuanya muka aku je. Muka kita berdua je. Kata dah tak ada dah vlog dah. Kenapa kita sambung vlognya? Tak, ini macam apa? Duration. Apa? Duplicate. Thumbnail. Tripod kamera sangat berguna guys seharian ni. Approve.